Tak, kompang tu dah ketuk kalau tak ada nyanyi. Okay, bagi Chan makan Chan dulu. Bagi Chan dulu. Bagi Chan dulu. Bagi Chan dulu. Main tak payah. Kau datang naik kereta siapa? Oi. Firdaus. Ya. Kau datang naik kereta siapa? Ha? Kau datang naik kereta siapa? Kita Nadia. Nadia kau kerja apa? Nadia kau kerja apa? Kilang titi. Pada dalam. Okey, terima kasih kepada pasukan Gombang yang telah menghubungkan kita dengan beberapa buah lagu sebentar tadi dan juga tadi terus maju. Terima kasih juga kepada pendapat pasal dan kesemua bersama kami. Hari kita ke sesi 2 sambungan dengan dua pada petang ini. Kita tak kira memberikan 1-2-1 kali petang. Amin, macam petang bertuah yang seterusnya. Yang bernombor 247 dimiliki oleh Ihsan yang bernama. Mana? Okey, 247 Encik Zakaria Dola. Mana Encik Zakaria Dola? Kita dah buka dia. Ayo, jangan bersidak dah sini. So, pasal awak tadi. Dia kan. Agak dia pilih dengan satu seorang mana yang diberkenan di hati. Jangan berlagi. Allah. Dia cepat berlagi. Dia pilih satu seorang. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya 277. Pemilik yang bertuah adalah yang bernama Nasira. Nasira ke Nazira? Nazira. Okey, siapakah pemilik nama Nazira? Puan kecil ke Nazira? Betul ke saya ni? Betul ke tengah IC? Tengah IC? IC? Balik dulu lah. Betul? IC? IC? Okey, pilih yang satu yang ada berkenan. Selama bagi bapak ini, pilih yang ada berkenan. Jangan pilih saya yang dapat itu sudah. Boleh pula pergi nombor ni bang. Okey, seterusnya 273 Sida. Okey, Sida. Mana Sida? Puan kecil ni saya tak tahu. Nama tulis kat sini Sida saja. Okey, Ibu Sida dah berbagi hadiah. Mana Sida? Okey, selamat datang diucapkan kepada Datin. Minta maaf tak perasan Datin. Terima kasih yang sudah hadir ya. Mewakili yang berhormat Dato' YB kita, Dato' Sarul bin Mazin ya. Datin selamat datang Datin. Okey, mana Sida tadi? Ada? Mari ambil. Mari, wakil pun tak apa. Pilihlah hadiah mana yang berkenan. Apa saya pilih dia? Satu seorang dia. Jangan pilih saya sudah. Boleh. Boleh. Yang mana dengan satu je. Okey, sebenarnya 313. Siapakah pemilik nombor 313? Okey. Noriza Abdul Rahman. Noriza. Mana dia? Noriza Abdul Rahman. Ada ke kat belakang sana, kat kanan? Ada? Ada kat depan? Sini kanan, depan, belakang? Kenapa apa yang kecoh-kecoh ni? Kenapa? Pakcik. Pakcik nak apa? Pilih pakcik. Pilih. Kat bawah ni ada botol air ada.
Satu saja bagi. Jangan banyak-banyak. Pilih ambil bakul. Okey, tuan rumah bagi benaran kita kan. Kita buat suka hati kita je. 291. Siapakah pemilik nama 291? Muhammad Aris. Ada nama makcik nama Muhammad Aris. Orang Belak ni, orang Belak mana? Muhammad Aris. Cik Mi, kalau wakil Cik Mi boleh Cik Mi? Tolong bagi boleh Cik Pakcik Muhammad Aris ni. Ambil, tolong ambil. Minta tolong ambil Cik Mi. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Okey, ahli blok ya, wakil Cik Mi. Ambil je mana-mana. 307. Siapakah pemilik nombor 307? Ramlah Omar. Tuan Ramlah Omar mungkin. Angkat tangan, angkat tangan. Ada, bye-bye sikit, bye-bye sikit. Dia nampak, bye-bye. Balik lah, terima kasih. Tak, kena ambil hadiah. Ambil hadiah, nak bagi dulu mesti. Okey, seterusnya datang dulu ambil hadiah mesti ya. 251. 251. Balik lah. Namanya di mana tuan rumah? 251 namanya di Didi. Balik. Bye-bye. Bye-bye. Semua cik nak balik ke? 251. Siapa tadi? Nama kat sini dia dipadamkan ya. Kena buang ahli blok apa ke? Tak, pakcik je. Masih banyak okey ya, kena buang ahli blok sebab kena padam tu. Habis minta maaf tuan-tuan ya. Okey, seterusnya 306. Puan Hasmita Sarif. 306 Hasmita Sarif. Ada ke kebalik ke? Kalau tak ada jiran dia belakang rumah depan rumah minta tolong ambil kan, wakil kan? Jauh. Sebab blok ni istimewa sebenarnya. Saya pertama kali saya juga kaki kat sini sebab DJ. Saya cari ahli blok ni rupanya satu kat ujung sana selatan, satu kat utara, satu kat barat. Tapi istimewa dia kalau ada dulu mereka bergabung juga tu lebih istimewa. Walaupun jauh-jauh dipisahkan tu tapi bergabung kalau ada begini. Alhamdulillah ya. Okey, seterusnya 275. 275 Zira. Ada tak 275 Zira? Tengok IC dengan IC tu Zira. Tak Zira je tak serius lah. Betul-betul IC tu. Tak pilih lah. Yang bawah ni pun ada. Nak botol air pun ada. Nak bawah ni tak. Ni Amai ni tak masak ni. Dia pakai dapat botol air ni. Okey, yang terakhir bagi sesi kedua. Kita cabutkan bagi habis hadiah lah, senang gila 274. 274 Suhana Yusof. Ada tak Suhana Yusof? Ada. Mana Suhana Yusof? Bye-bye. Orang blok jangan kau. Marah nanti. Orang buat dia ni. Kita habiskan dia tak? Kita habiskan dia. Tidurlah cabut 10 ni kena. 10. Pilih dia. Ni botol air. Tak nak botol air. Tak aku. Cik Lola tak Cik Lola minta cabut 10 Cik Lola. 10 lagi Cik Lola. Duduk lalu sekejap. Lagi bontot kan nak tu. Okey, boleh pakai dia berani pun tak apa. Okey, 2. Agak bersabar ya. Hari ni ada untuk warga-warga kerja dan petugas-petugas kita sebenarnya ya. 7. Lagi 3 Cik Lola. Okey, nantikan hadiah yang cukup istimewa. Hadiah paling istimewa percutian di Tasik sini. Okey, nombor seterusnya 269 tak? Siapakah pemilik nama 269? Sebab saya nak Mak saya Badaria. Mak dia bukan mak saya Badaria. Wakil. Tempat ambil. Mak dia bukan mak saya Badaria. saya dah kesedap tanya makcik kan. Sedap makcik dah. Okey, seterusnya. Okey, jadi. Jadi kita lah kali tu.
Okey, 299. Rosnilawati Idris. Rosnilawati Idris. Cik Ros, mana Cik Ros? Buat je sedap. Cik Ros. Cik Ros dah balik dah. Tak payah, Cik Ros dah balik. Dah balik. Ada Cik Ros je. Mana lah? Tak tengok. Banyak. Jadi datang yang habis kan. Okey, seterusnya. Nombor 270. Siapakah? Pak Ya. Mana Pak Ya? Pak Ya datang hadiah Pak Ya. Pak Ya mana ni? Pak Ya ke Pok Ya ke siapa bukan? Ada ni? tak? Ada jeli. Pok Ya bukan Pak Ya, Pok Ya. Pok Ya bawah. Siapa boleh wakilkan? Pok Ya bawah bukit. Wakil Cik Mi, wakilkan Cik Mi. Cik Mi tolong wakilkan Cik Mi. Ada tuan dia. Adik kau soalan lagi depan. Ajak. Okey, Pok Ya ambil je. Saya buat nama yang seterusnya. 261. Hajiha, soalan lagi. Zaiful Sah. Bawah hajat. Ya. Zaiful Sah. Ya. Pok Ya nak ambil dia awak ya. Bagi dah Oh, ya. Pok Ya saya tak bagi ubi ni. Nanti nak pergi kebun senang. Bubur Training. masak banyak sikit. Training. Bubur air musim panas ni. Oh, training. Terima kasih. Ball petang silap. Ya, Ayanda. Okey, Zaiful tadi ya. Abang ambil nama. Zaiful ada apa? Dia wakil Malaysia sibuk. Kalau yang ni RM5. Yang ni RM2. Ambil lah abang ada rupiah. Okey, 285. Oh Fatimah. Pandai tambah O depan. Fatimah. 285. Ada tak 285 Fatimah? Dia tulis kat sini nama Fatimah je. Tak ada depan O ke? Fatimah M. Amin ke? Tak ada. Tulis Fatimah je. Ada? Ya, bang. Tak ada. Apa ada ni? Kali ni. Kita pun lagi. Live. Okey, seterusnya 279. Dia di tag lah. Maziah Abdul Ghani. 279 Puan Maziah Abdul Ghani. Sudah. Dia bersiap ni lah. Okey, buat tapis sayur. Siap, bang. Tolong campak belakang. Okey, seterusnya 241. Okey, 241. Awak nak adik buat sedap. Tak ada, balik dah. Nanti kita beti. Encik Abdullah betul-betul kita. Sampai hati dia cabut, dia tak bagi ke dia. Encik tolong kita 241. Si Dolan nak bagi kita pilih. Kita bagi surprise sikit dalam karung. Dia tak tahu apa, dia buat yang disediakan kita dah. 263. Ayam kemah 263 sudah ya. Okey, seterusnya 274. Dah. Dah cuba lagi dah habis dah. Kita maaf kita dah. Boleh modal kita modal 10 minit Okey, kita cabut lagi. Musuh dia sebaik abang yang beli. Nak beli biar dulu. 309. Siapa tak? Sampai. Sebab tak ada guna kan. Perlu ke ibu kita beli raya ni? 309. Senang. Patut Campak je ayam, ikan. Patut dia dikukul. Suryati. Dalam kotak ID pen. Wakil ada di sini. Boleh datang. Boleh pula mungkin. Siti kita. Okey, seterusnya 258. Dah try. 258. Lama dah lagi itu. Masnah Omar. Ada? Masnah Omar. Wakil. Kalau tak ada wakil kan? Mak Bonda.
Okey, 281. 281. Nana Amin, Nana tu. Eri. 281 Nobani Yaakob. Nobani ke Nobani? Norbani Yaakob. 281. Bang. Nilai. Di atas skrin, di atas skrin. Penuh lagi. Awak betul dia punya ni, betul dia. Kiri-kiri kamu ke? Pusing. Okey, kau jangan mau orang senang kita senang. Ramai orang. Ah, cik lah budak ni. Asyik dah. Ada orang aku off. Maknya sibuk. Ada gigi batang. Cik kau nak on data tu. Ha?